Downlight ni nampak je macam biasa kan? Tapi kalau silap beli, auto rumah jadi silau, suram and seram. Mari sini aku bagi 6 tips untuk pilih downlight. Tips yang pertama, saiz. Biasanya orang akan guna saiz 4 inch, 6 inch atau 8 inch. 4 inch ni sesuai untuk ruang kecil macam hallway. 6 inch pula paling selamat untuk ruang tamu atau bilik. Untuk 8 inch pula paling selamat guna untuk shielding tinggi atau ruang besar. Memang ngam. Yang kedua, warna cahaya. Downlight ni ada warm white, cool white and neutral. Warm white sesuai untuk bilik tidur, vibes tenang. Cool white cantik untuk dapur and toilet. Neutral ni paling senang, semua ruang boleh pakai. Nak lagi mudah, ambil je downlight 3 warna. Yang ketiga, watt and lumen. Jangan tengok watt je, lumen pun penting tau. Contoh dapur 12 watt dengan 1000 lumen memang ngam. Bilik tidur tak payah terang sangat, 7 watt pun dah cukup. Tips yang keempat, jenis LED. Yang ni paling ramai orang terlepas pandang. Ada built-in LED and ada yang guna mentol LED. Pilih ikut senang tukar atau senang maintenance. Tips yang kelima, nak rumah ada vibe? Korang boleh guna smart RGB downlight. Nak tukar warna ikut mood? Boleh, guna remote atau apps je. Tip yang keenam, paling penting, jangan beli barang yang murah sangat. Pastikan ada siring, ada waranti. Material pula tahan panas. Silap pilih, bukan lampu je rosak, rumah pun boleh jadi bahaya. Menyesal nanti. Senang je nak pilih downlight ni sebenarnya kan? Tapi kalau korang masih blur atau pening, datang je dekat alat dapur yang berhampiran korang sekarang.